Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Inilah dia pelatihan baru. Adam Adli dilantik Timbalan Menteri KPT. Isu PT-PTN jadi perhatian netizen. Dulu Timbalan Menteri Belia Sukan kau tak perform, tapi kau dah pindahkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi. Itu sebab apa tahu? Sebelum Adam Adli jadi ahli PKR dan sertai barisan kabinet, beliau merupakan aktivis mahasiswa yang memperjuangkan isu untuk menghapuskan PT-PTN. Ni, orang ni lah. Ni, orang yang tak perform ni. Dah jadi ketua MK Malaysia. Dah jadi ketua MK Malaysia baru kau tak function. Lala kau jadi exco dalam parti lah. Exco Majlis Tinggi pun macam tak function juga. Apatah lagi jadi Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ni. Kepada Adam Adli, pertama sekali aku nak cakap tanya atas pelantikan kementerian baru sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Yang kedua, ramai mahasiswa-mahasiswi di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak duk puas hati je kau. Duk puas hati je kau. Dan aku harap kau tunaikanlah janji tersebut. Kau jangan menghapakan mahasiswa-mahasiswi. Sebab selama ni waktu kau jadi aktivis, kau dah bagi harapan tinggi tau kepada mahasiswa di seluruh negara ni. Dan aku harap kau tunaikanlah janji tu. Kalau tak, kau tunggulah PRU16. Silap-silap kursi hantu Ajaya pun akan dirampas juga macam mana pun. So, tanya, saya ucapkan semoga melaksanakan tugas dengan amanah. Cuma aku masih tak percayalah, boleh ke Adam Adli ni nak hapuskan PT-PTN ni? Boleh ke? Guys? Boleh ke guys? Cik komen? Itu saja. Assalamualaikum.